Saya ada zikir sebelum asar. Masya Allah. Masya Allah. Itu nama dia sebelum asar. Sekarang ni pukul 3 petang. Kalau masa waktu asar ni pukul 16.22. Maksudnya pukul 4.22. Sebab masa waktu awal kan. Nanti saya akan tunggu waktu asar. Later. A few moments later. Ni dah 9 minit lagi. Tengok 9 minit lagi. Okay. Sekarang ni dah bunyi loceng. Tengok. Bunyi tu dah masuk waktu. Ni dah nak 9 minit lagi dah. Okay. Sikit lagi. Nah. Allahu Akbar. Ini dia sekarang dah masuk waktu asar. Itu sajalah kali ini, yang video pendek sekali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Sa'id Khudri radhiyallahu anhu berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,